Hoi, nak lawan lagi tak? Dia macam dah tak mampu bergerak lagi. Ini sepatutnya tak dikira saya rosakkan harta awam, kan? Saya pun tergolong dalam perkataan itu. Panggil apa tadi? Untuk elak perkara kecemasan. Cahaya ni memang padu. Baru-baru ni gigi saya ada sikit tak sedap. Boleh tak awak periksa gigi saya? Buat gaya konon hebat. Mesti dia guna jimat pernafasan tahap tinggi. Saya tengok berapa lama awak boleh bertahan. Pokok besar ni memang muda lagi. Tak bayar elektrik ke? Apa yang jadi sebenarnya? Cermin Hao Tian tu bergegar kuat. Jangan cakap cermin ni barang tiruan yang dibeli tepi jalan pula. Nampak macam kualiti memang tak lepas. Mustahil, ini memang mustahil. Kualiti klon cermin Hao Tian ni teruk sangat. Alamak, ini nampak macam rosak sebab langgar benda keras. Saya dah cakap cermin ni tak berapa berkualiti. Baru tadi saya dengar ada bunyi retak. Memang terpaksa buka juga. Ini kira rugi teruk lah. Kali ni tak perlu simpan muka lagi kot. Tak apa, Hao Tian dah lama tak dibaiki. Mungkin laluan formasi dah repot, jadi aliran tenaga rohani jadi songsang. Tak ada kena-mengena dengan adik ni. Saya dah katakan. Bunyi tadi macam ada satu alat kecil yang longgar. Kalau dah rosak, saya pun tak payah bertanggungjawab membaikinya lah. Kalau dah rosak, maka Ketua Shen kena jaga betul-betul. Lagipun umur pun dah makin lanjut. Takkan nak pening kepada hal ini, hal itu. Saya pun takkan ganggu kalian makan malam lagi. Lagipun kita ni cuma orang bawahan, hidup pun susah. Tak ada layanan istimewa sangat pun. Ketua Puncak Shen cakap macam tu, malulah saya. Memandangkan cermin demons tak tunjuk apa-apa unsur jahat. Maka adik Jiang Nuo ni tak boleh dikira bersekongkol dengan jalan syaitan. Tapi bilangan haiwan peliharaan seorang tak boleh lebih daripada 3 ekor. Ikut peraturan sekte, pelihara secara melanggar peraturan. Kalau melebihi had, denda ikut kepala. 100 batu roh kelas bawah bagi setiap kepala. Tambahan pula bayaran pencemaran alam sekitar. Ini senarai denda untuk hari ini. HMPH, jom kita pergi. 300,000, tepat-tepat 300,000 batu roh kelas bawah. Ini belum habis lagi. Cucu Shen Zi gitu. Bekukan semua hak pembelian luar untuk orang bawahan. Sekarang walaupun ada duit, apa saja barang dalam rantaian bekalan sekte, semua dilarang jual kepada kami. Dan barang-barang di luar sana. Berapa banyak kumpulan ni nak makan dalam satu masa? Kira ikut kadar paling rendah. Sehari pun perlukan 5,000 bekalan makanan kosong. Sekarang stok dalam gudang. Paling banyak pun mampu tahan 2 hari. Apa kata jual kail ni saja? Saya rasa benda ni memang kukur. Dagingnya pun banyak, patut boleh berbaloi beberapa sen. Jangan buat bising, adik junior. Lagipun sekarang satu sekte dah tahu anjing ni peliharaan awak. Siapa yang berani beli, memang tak ada jalan lain nak cari batu roh. Contohnya, ada tak kerja yang boleh tukar jadi banyak batu roh tanpa perlu tenaga sangat? Ada. Bukan saja boleh dapat banyak batu roh, malah boleh suruh Shen Zi pulangkan balik semua barang yang dia kaut dulu. Dengan tertib, satu pun tak tinggal. Ada satu lagi tempat. Kalau menang, ganjarannya besar. Dan tak ada siapa berani sekat kita di sana. Jom kita pergi bertanding. Bukan sebab nama pun. Cuma nak rebut makanan ringan. Tapi itu kan pertandingan besar sekte. Tempat murid utama dari setiap puncak berlawan sampai habis-habisan. Kita ni cuma orang bawahan. Pergi sana sama macam menghantar diri jadi bahan ketawa. Masalah macam ni memang buat saya lapar lebih teruk daripada mati. Hal besar biar saya fikir dulu. Sekarang yang penting ialah, jangan sebut beras spiritual. Sampai beras basi dari tahun Chen pun habis. Kalau saya pergi beli, saya memang tak percaya. Boleh ke Shen Jigi kunci laluan pembelian? Takkan dia sampai tutup pintu kedai palsu macam kedai mewah? Tak ada barang pun nak jual. Apa benda yang bertimbun atas rak belakang tu, yang tajam macam hujung tombak? Pasir ke? Itu duit yang Ding Ji tempah khas untuk bahan buat eliksir. Adik seperguruan, jangan susahkan saya. Betul ke? Tak jual, tak jual. Tak ada barang, tak ada barang. Kenapa jadi macam ni? Rumput kebangkitan pun boleh mati. Di rumah sendiri, beri babi makan pun hidup elok je. Kenapa semalam je dah layu? Tak ada air. Tadi saya pergi periksa sumber air di hulu. Ada orang dah potong aliran air ke puncak Zai. Siapa yang buat kerja ni? Mereka pasang kolam cuci ubat di hulu, di Astaka dan Ding. Sampai semua air hidup disedot habis. Yang mengalir ke sini semua air buangan cuci ubat. Air tu beracun. Anak pokok ni bukan mati sebab kehausan. Ia mati sebab kena racun. Putuskan rezeki orang.
Rosakan tanaman orang. Ini tak ada beza sangat dengan bunuh orang punya mak bapa. Kalau mereka memang tak nak bagi saya tanam dengan baik, jadi tak payah jaga peraturan ni lagi. Nak beli sekampit beras pun tak mampu. Shen Jigi dan Qiu He serta Lin dah bergabung tangan. Ini memang nak paksa kami sampai mati. Seperti tukang pandai yang tak ada beras untuk masak. Malam ni memang tak boleh siapkan makan malam ni. Adik, tak nak lepaskan binatang roh tu ke? Kita beberapa orang kongsi tahan lapar sekejap. Masih boleh bertahan, tak lepas. Kalau kedai biasa tak nak jual barang pada kami, jadi kita pergi cari barang dekat alam semula jadi. Aduh, nak cari mana? Belakang gunung tu kawasan larangan. Dalam sana ada naga ular peringkat 5. Itu naga ular ke? Saya rasa jelas sekali dia dah lari. Stor bahan makanan dan longgokan baja tak berbayar. Abang seperguruan, susunkan rak periuk dulu. Air dah didihkan, sebab mereka dah putuskan laluan makanan kami. Kalau macam tu, malam ni gelap pun kita makan yang sedap sikit, isi perut dulu. Adik seperguruan, kamu betul-betul nak masukkan pokok ganjil berdaun 9 ni. Harga pasaran 3,000. Batu spiritual pun kena ada harga, mana ada bagi free. Tak makan kenyang, macam mana nak ada tenaga nak buat apa-apa. Mainan tu ada sikit pahit. Ingat letak lebih sedikit cili, tekan rasa dia. Sakit ke? Sakit. Sakit sampai susah nak bernafas. Habis je makan kali ni. Kalau kita hempas aset satu puncak, nilainya terus susut separuh. Lepas tu makan lebih sikit. Bila masuk dalam perut, itu dah jadi milik sendiri. Daripada terbiar di tanah atau direbut orang, lagi baik. Dah mula perang. Kalau daging dah empuk, makan daging dulu. Beruang ni mesti banyak bersenam tiap hari. Daging dia memang pejal. Abang seperguruan keempat dah kenyang belum? Kenyang sangat sampai ternganga. Kalau dah kenyang, jom kita kira akaun. Yang tinggal tu tambah separuh lagi. Lebih kurang masih boleh tahan 3 hari. Kalau 3 hari lagi masih tak ada duit beli beras, kita memang terpaksa pergi kunyah kulit pokok. Satu-satunya jalan hidup ada di sini. 50,000 batu spiritual kelas atas. Cukup untuk hempas senarai denda Shen Jigi tepat ke mukanya. Lepas tu kita terbalikkan semula lantai tempat budak tipi di CH ni 3 kali. Masalahnya, siapa yang akan menang? Chu Xiao ialah pembina asas. Bahagian Astaka dan Ding nanti penuh dengan orang yang ketagih ubat, gila-gila betul. Golongan pedang tu pula, sekumpulan orang gila tu memang patut jadi contoh aku. Cuma nak dijadikan atap rumah saja. Saya cuma pandai potong sayur. Saya rasa abang dan kakak senior memang hebat. Tadi teknik pedang abang senior tu laju sangat sampai saya pun tak nampak jelas. Kakak senior kedua, kali tu kalau nak guna untuk ikat mulut orang, atau ikat kaki orang, mestilah boleh guna juga. Kalau abang senior ketiga, benda yang abang buat untuk bagi makan babi secara automatik tu, tenaga tu saya rasa badan biasa pun tak mampu lawan. Saya ni orang yang tanam tanah. Murid sekte Chin Chuan yang kononnya tu, pada mata saya, sama saja dengan serangga bawah tanah. Mereka potong bekalan kami, dan masih nak denda kami. Bukankah itu cuma sebab mereka rasa kami mudah dibuli? Kalau dah tak ada jalan, jom pergi runtuhkan pentas lawan tu dan buat habis-habisan. Takkan nak biar nyawa ni tergadai saja. Tak boleh juga mati kebuluh atas gunung ni. Nampaknya memang cara dia urus bahan makanan. Ada beberapa benda memang patut dijahit semula. Guru. Dah elok rasa dia. Tahap api pun tak buruk. Kalau nak pergi, pergilah berjuang. Kalau kalah, jangan balik menangis. Kalau menang, guru akan gandakan 50,000 batu roh tu untuk kamu. Betulkah? Pergi berkultivasi sana. Jangan bising, saya nak tidur. Baguslah, keluarkan semua harta kita. Kali ni kita nak habiskan puncak Zai. Atau biar seluruh sekte Xiao Yao kerja untuk kita. Saya pergi kisar pisau. Saya pergi susun tali. Saya pergi ubah lukisan. Abang senior besar, ada peraturan tentang senjata roh tak? Bolehkah saya bawa cangkul naik sana? Peraturan cuma sebut racun dan senjata gelap dilarang. Tak pula sebut alat pertanian dilarang. Tapi kamu pasti nak ambil yang ini. Lagipun boleh juga hantar lukisan sebagai buah tangan untuk pentas lawan. Barang ni memang ngam diambil masa ni. Dah malam ni, nak pergi mana lagi? Demi jadi juara, kena bagi dah wang makan sekali. Sekali buat pemanasan badan. Dengar kata belakang gunung ada sebatang cacing panjang yang gemuk.
Adik junior, itu ialah binatang roh. Tak boleh dimakan. Belakang gunung ni pun terlalu sejuk. Rumpai liar tumbuh lebih tinggi daripada orang. Nak berjalan pun tak boleh. Sabarlah, kalau nak makan daging jangan cakap soal keadaan. Baru tadi abang senior 4 dah cakap. Cacing panjang tu ialah binatang roh. Kita tak boleh makan secara terang-terangan. Kena cari cara yang tak dijangka. Ada ikan tak? Atau ada ular tak? Keluar sini, mari kita cuba. Wah, benda besar. Ni boleh jadi berapa periuk sop ni. Kulitnya tebal, sesuai sangat dijadikan beg kulit. Isinya nampak macam agak liat. Rasanya kena rebus dengan periuk tekanan sekejap. Barang dah huang ni terlalu besar. Kita berdua takkan habis makan. Bawa balik bagi abang dan kakak senior tambah tenaga. Jangan bising sangat sampai jiran pun tak boleh tidur. Tak jauh beza pun. Saya nampak tadi tekak kamu macam garang sangat. Ada demam ke? Atau gatal kulit? Saya nampak lapisan kulit di atas kepala kamu pun dah nak terangkat. Saya tolong kamu baiki. Jangan bergerak, tangan saya laju sangat. Cakaplah, sedap juga rupanya. Buat pelindung kaca, tepat sangat. Tambah 2 keping untuk jadi pelapik lutut. Bau dia macam buah nangka sikit. Tapi tak seharum buah pir. Layan tetamu betul-betul. Takkan tak segan kot. Aku ni orang yang tahu adab. Kalau kamu dah beri hormat, aku pun tak eloklah nak terus makan kamu. Masuklah, jangan buat malu. Okey. Sisik ni kira hadiah daripada kamu untuk abang besar. Aku tengok kolam air ni memang sejuk nyaman. Lain kali aku bawa kakak kedua datang basuh baju. Kamu tak kisahkan. Balik nanti ada akal sikit. Jangan nampak orang terus mengaum. Sebab aku memang baik hati. Kalau orang lain, dah lama aku rebus kamu. Kenapa tak balik lagi? Takkan betul-betul jadi masalah kot. Itu kan naga ular peringkat 5. Walaupun pengawas teras alam emas pergi pun, tetap kena berkulit koyak. Dah balik ke, tak cederakan. Tak kena kejar dengan ulat besar tu kan. Tak adalah, ular payung tu pun memang ramah tamah. Bukan saja tak kejar aku, siap bagi hasil bumi sikit lagi. Ini sisik songsang naga ular peringkat 5. Ada juga anggur darah naga. Kamu sembelih dia. Tak sembelih, dia elok-elok je. Sisik ni agak keras. Aku tengah fikir nak kisarkan pisau sayur baru untuk abang besar. Mestilah cukup. Pasal buah ni pula. Abang keempat, kebelakangan ni kira akaun terlalu guna otak, pergi top up sikit. Bagi kakak kecil dulu. Ingat, kali ni kita pergi cari duit. Jangan sampai meja daftar masuk tu kamu rosakan. Itu kena bayar ganti rugi. Faham, abang? Hari ni aku rasa pelik sikit. Nama dan asal-usul, tahap tenaga sudah pun sampai alam Jiang Nuo, di kawasan tugas sampingan Puncak Zai. Tenaga dalaman dia memang agak kuat. HMPH, Puncak Tugas Sampingan. Salah jalan ke? Mereka yang jaga kerja buruh ada di belakang gunung. Sini tempat daftar untuk pertandingan sekte. Hahaha, Puncak Tugas Sampingan pun nak datang meriahkan suasana. Tak pernah tengok pertandingan sampai orang mati ke? Zhao Juanshi, jom larutkan dia sikit. Akhirnya pun tak pernah sebut murid tugas sampingan. Kenapa budak ni tak boleh masuk bertanding? Dulu tak ada contoh macam ni ke? Itu dulu punya hal. Tahun ni ada peraturan baru. Untuk elak murid peringkat rendah mati sia-sia atas gelanggang. Murid tugas sampingan yang nak bertanding. Mesti ada surat jaminan hidup mati yang ditandatangan sendiri oleh Tuan Puncak. Surat hidup mati. Itu dokumen jaminan yang cuma murid teras dan murid sebenar perlukan. Kami cuma nak daftar nama. Mana perlukan semua tu? Peraturan tetap peraturan. Kalau tak ada arahan Tuan Puncak, pergilah ke tepi. Jangan halang orang di belakang. Maksud abang ni, asalkan aku ada arahan meterai Tuan Puncak. Aku boleh daftar lawan, betul tak? Tapi pembuat arak tu. Sekarang agaknya sedang bermimpi sambil peluk tempayan arak. Aku risau kamu semua pekerja tugas sampingan ni baik cepat berundur je. Hahaha. Ini arahan pemenggal. Yang itu tahun dulu. Aduh abang, botol arak ni kualiti memang padu. Siap boleh berubah bentuk lagi. Ini kira arahan Tuan Puncak ke? Boleh daftar ke tak? Boleh, terus daftar sekarang. Shen Tongyu, kamu rupanya masih tak putus asa. Kalau kamu nak lindungi budak kampung ni, jangan salahkan aku kalau aku bertindak ikut peraturan. Pergi atau cabutan undi.
Kalau puncak tugas sampingan nak sangat jadi tumpuan, bagi je kepada budak kampung tu. Cari lawan paling keras untuk tengok-tengok saja. Murid sejati Sekte Pengawal Haiwan. Chu Xiao rampas kejuaraan. Tempat popular bagi 1,5 mata. Jumpa juga si lebah sampah. Air bubuh, rugi 100,000. Hahaha. Bukankah ini lebah sampah itu? Kenapa tak ada snake? Mari sini, cuba nasib. 1,000 snake premium. Saya sendiri rampas kejuaraan. Selain itu beli lagi 500 batu roh premium. Generasi ini pusingan pertama. Abang Chu memang mantap. Hahaha, si paling sampah dari puncak Zai pun nak lepas pusingan pertama. Saya siaran langsung makan telur ayam. Angkat botol arak pecah untuk menakutkan orang, apa hebatnya. Bila naik arena, saya nak tengok siapa lagi boleh lindungi kamu. Nanti jangan kata saya tak sayang barang baik. Kalau begitu, kenapa tak terus bagi saya? Saya boleh bantu kamu berlakon sekejap. Kalau berjanji, bagi separuh pun dah cukup. Bermimpi sajalah. Kalau macam tu, tak apalah abang keempat. Jom pergi, tempat ini terlalu bising. Dah huang nak tidur. Takkan pergi, sini pun ada tenaga puncak Zai. Walaupun itu gunung kosong. Tapi dah memang duduk atas tanah milik sekte. Bukan itu saja. Kumpul jadi 10,000. Batu roh kelas rendah semuanya menindas Jiang Nuoh dari puncak Zai merampas kejuaraan. Hahaha, kamu ni nak suruh puncak Zai kamu. Kain penutup malu yang terakhir. Semua dah habis kalah. Kalau Abang Syekh kalah, kita nak duduk mana? Kalau adik Syekh kalah, pergi korek dasar tanah pintu tangan jeda Abang Syekh itu. Kalau tak, kita nanti terpaksa tinggal dalam gua gunung. Kalau macam tu, saya pilih gua gunung yang nampak con. Bagus, sangat bagus. Saya tunggu saja hari kamu semua tidur di kaki 5. Nanti jangan datang minta saya hadiahkan kamu semua gua anjing. Hahaha, lengan besi peti. Tukul kejuruteraan berbentuk manusia itu. Badan besi untuk memukul orang biasa. Ini memang penyeksaan habis. Nama lengan besi peti tu bunyi macam pelik sangat. Harapnya boleh tahan lebih sikit. Lagipun saya rasa kekuatan saya macam dah bertambah besar lagi. Si budak tu memang tak ada apa sangat. Semua bergantung pada anjing ini melindungi dia. Ini serbuk ubat khas. Asal makan sekali. Walaupun haiwan iblis pun kena manja dan tidur sehari penuh. Cepat makanlah, bodoh sangat. Dah huang, kamu tak tidur semalaman. Buat apa mulut tu bersembang? Makan sampah curi lagi dah. Terima kasih ya, tengah malam pun datang bagi anjing saya makan malam. Nampaknya orang yang dihantar Abang Chu Xiao. Saya dah tahu. Walaupun mulut dia berbisa. Tapi orangnya memang pelik baik. Buat baik tak perlu tinggalkan nama. Kualiti orang dalam bandar memang tinggi. Sayang sekali dia lari terlalu cepat. Tadi saya nak bagi dia 2 batang timun sebagai buah tangan. Makan terlalu tergesa-gesa agaknya. Macam dah tersangkut. Okey, ini saya bancuh air untuk kamu. Habis minum, terus tidur cepat. Esok mesti bangun awal pergi ke arena ambil tempat. Pastikan dah telan masuk. Dengan mata saya sendiri. Bila tarik diri, kesan ubat dah mula penuh meletup. Dia akan cepat hilang tenaga. Takkan mampu tahan si budak itu lagi. Nasib baiklah anjing pelik itu. Jiang Nuo. Budak kampung itu cuma sampah yang pandai keluarkan kepala. Esok dia pasti mati tak dapat dielak. Dah huang. Kamu pun terlalu tak cerewet soal makan. Semalam bon itu hasil orang baik yang hantar, kan? Walaupun baunya sedap. Tapi zaman ni makan. Soal keselamatan makanan memang masalah besar. Kalau daging tu dah tak segar, macam mana? Nah, ini air kesihatan yang aku sengaja masak. Minum ni, terus naik semangat. Habis makan ubat ni memang tenaga makin ada. Segalanya jadi lancar. Nampaknya bon tu masih ada sedikit khasiat. Cuma rempahnya agak banyak sikit. Tukar. Ini untuk aku. Kalau ikut kiraan sebenar kakak sulung, memang tepat. Kekemasan kerja ni memang tahan lihat. Adik seperguruan. Itu pun masih nak kira lagi ke. Bila pula kita nak bergerak? Kalau lambat sikit, dah tak ada tempat yang elok. Peti mati milik adik seperguruan. Malah, kos khas katil yang cikgu pun. Semua dah ditanggung atas bahu kamu. Kalau kalah, seluruh puncak kita cuma mampu turun gunung minta makan. Kakak sulung, bebanan yang aku pikul ni memang agak berat. Ala, tak perlu tekanan sangat. Ini pintu rezeki.
Ingat ya, naik pentas jangan beradab sangat. Walau sampai gigit gigi pun, tetap kena menang juga. Jangan risau, kakak sulung. Demi kos makan kita, aku memang takkan kalah. Dah Huang, jom pergi. Kita pergi cari periuk emas pertama. Masa dah hampir tiba. Anjing tu agaknya dah kebas. Jiang Nuo si budak tu. Sekarang mesti tengah menangis cari orang untuk urus mayat. Tak tahu dia masih ada cukup berani nak tarik diri atau tidak. Tuan muda memang bijak. Tempat sampah macam kawasan Puncak Zai itu. Hari ni pasti jadi bahan ketawa seluruh sekte. Datang, datang. Orang dari Puncak Zai dah sampai. Hahaha. Inilah Puncak Zai yang nak cabar seluruh sekte. Mereka ni sampai jubah terbang pun tak mampu beli ke. Apa le yang orang kampung dalam kelompok ni faham? Satu jubah terbang pun perlu 2 ketol batu roh. Dari Puncak Zai nak datang ke sini pun ambil masa setengah jam lebih. 2 ketol makanan ringan pun dah cukup beli makanan babi berapa banyak. Jalan pun tak betul, sibuk nak berlagak. Bersilat badan sampai mesra alam. Jiang Nuo merampas mahkota dan mencabar habis-habisan. Berganti terus jadi motosikal. Ketua sekte, Puncak Zai ni memang tak masuk akal betul. Patut ke kita suruh orang kumpulkan semua alat pertanian tu. Kumpul apa lagi? Kamu tengok penyapu tu. Itu ke alat dapur. Itu hidup. Setiap hari tengok arnab kecil tu terbang ke sana sini macam orang kaya. Aku sendiri pun rasa loya. Itu baru ada rasa hidup. Hahaha, macam mana pula? Mungkin dia dah telan 3 dos lengur otot. Kenapa dia masih belum mati? Malah nampak macam lebih gagah dari semalam. Tuan muda, jangan-jangan anjing tu memang tahan lasak. Dalamnya lagi keras. Organ dalaman. Kalau tak mati, tak matilah. Lagipun aksi utama hari ni memang atas pentas. Duduklah, adik kecil. Baru je berjalan jauh sangat tadi, mesti letih, kan? Nak minum air tak? Nak abang urut kaki kamu tak? Tak payah susah sampai macam tu. Aku biasa bawa najis pun lebih jauh dari ni. Pertandingan besar rasmi bermula. Pusingan pertama saringan, perlawanan pertama Puncak Zai. Jiang Nuo berlawan dengan tubuh besi kilat ganas. Adik junior kalah pun tak mengapa. Yang penting gaya mesti nampak cool. Jangan sampai muka bengkak macam kena belasah. Kena juga nampak ada muka jumpa orang. Budak kecil, kau salah tempat ke. Ini gelanggang pertandingan. Bukan pasar sayur. Aku tahu aku datang nak cari makan percuma je. Oh, bukan nak bertanding pula. HMPH, sebab kau saja. Cepat turun. Aku tak pukul perempuan. Terutamanya yang kerja tanam-tanam. Hahaha, senior Lei memang ada gaya. Memang macam bergaduh dengan orang kebun. Menang pun taklah hebat sangat. Kulit badan ni nampak macam memang tahan lasak. Petak besi hitam di belakang gunung tu. Dari dulu lagi orang memang nak korek jadi sayur dah. Sayang sekali batu tu terlalu keras. Kalau boleh hentam guna badan besar ni sekejap, pasti boleh pecahkan batu tu. Memang laluan hidup yang bagus. Tak apa, aku dah berjaga awal. Silakan datang. Tak perlu beradab sangat. Dah bersedia ke? Jangan salahkan saya tak ingatkan kamu. Sekali hentam ni, dinding gunung pun boleh roboh. Bukan saja tak jadi masalah, siap boleh bersinar pula. Masa di rumah sendiri. Masa guru besar sedang tempa besi pun akan jadi merah menyala. Bahkan retakan ruang dalam kawasan terlarang pun boleh diambil dan ditekan rapat semula dengan tangan. Walaupun benda besar ni tak ada kelebihan berat yang jelas. Tapi nampak macam kekerasannya pun tak jauh beza. Kulit nipis ni betul-betul sekeras itu ke? Takkan sekali langgar terus pecah dan cari maut, kan? Aduh, habislah. Mana ada ini pertandingan. Ini tak ada apa sangat. Sekali hentam ni. Walau kultivasi setaraf pun, boleh juga patah beberapa batang rusuk. Lagipun dia cuma budak kampung yang langsung tak ada perlindungan tenaga rohani. Yang mati cuma anjing tu. Tuannya memang senang ditangkap. Balik nanti diajar perlahan-lahan. Aduhai, nenek moyang aku. Janganlah sampai betul-betul pecah. Kadar ganti rugi tu boleh buat aku habis seluar pun terbayar. Cengkirang serangga ni agak keras juga. Tak boleh bergerak pula. Gabungan ni bukan orang kuat kultivasi entah dari mana. Tapi seekor serangga cengkirang besar yang memang tak tahu hidup mati. Serangga macam ni paling menyusahkan orang. Dah dihalau pun tak nak pergi. Memang kena bagi dia satu tamparan baru dia faham. Pergi. Jangan tekan aku. Kotor mati hahaha. Aku ni kuat sangat ke tadi? Tadi ada seekor serangga langgar aku. Aku nak halau dia pergi. Menang dah. Kalah mati hahaha.
Itu memang kuasa mentah. Mentah sampai tak masuk akal. Boleh terus abaikan semua pertahanan puncak kilat ganas. Mana mungkin, itu dibuat oleh budak sampah yang tak ada langsung tenaga rohani. Satu tamparan terus hempas lengan besi kilat ke dinding. Ini mustahil. Lengan besi kilat tu kan seorang kultivator tubur. Pasti ini pertandingan palsu. Batal undi ini memang jelas tipu. Macam mana mungkin puncak kilat ganas kalah pada orang yang kerja tanam-tanam? Siasat betul-betul, mesti lengan besi kilat tu ambil duit bawah meja. Sengaja bekerja sama dengan dia untuk berlakon. Mereka tengah jerit apa? Apa benda yang dipanggil pertandingan? Pertandingan naik harga tempat kejadian. Mereka memang belum tengok habis lagi. Atau saya pukul dia keluar sekali lagi. Perlahan sikit. Jiang Nuo. Saya syak kamu guna sejenis pel letupan terlarang. Atau kamu sembunyikan senjata iblis tahap tinggi pada badan kamu. Di mana pasukan penguat kuasa? Bawa dia balik ke Dewan Peraturan segera. Siasat badan dia habis-habisan. Ketua Dewan Shen, amat bijak. Halau si hamba hina ini keluar. Baik. Semasa kejohanan besar, selain hukuman, siapa benarkan Dewan Peraturan terus tahan orang sesuka hati? Terlalu keterlaluan kemenangan gadis dari sekte ini. Kalau tak siasat sampai jelas, sukar nak puaskan hati semua orang. Niat jahat. Tiada sebarang gelombang tenaga rohani. Cuma dia memang kuat tenaga. Macam mana dengan sekte Xiao Yao saya? Bila pula ada peraturan yang kata orang kuat tenaga itu melanggar peraturan? Tapi turun dari situ. Siapa lagi berani kacau ketenteraman arena? Terus baling dia ke belakang gunung bagi anjing iblis makan. Kalau kamu nak lindungi dia, jangan salahkan saya kalau saya bunuh dia dalam lingkungan peraturan. Betul kata semua orang. Oh, ini memang pertandingan tipu. Adik junior saya memang jenis tanam sayur. Mana ada benda macam ini? Kalau semua orang dah nampak ini cuma lakonan, maka pusingan seterusnya memang takkan jalan. Lawan pusingan seterusnya pula seorang pendekar pedang. Orang tu sombongnya bukan main. Memang takkan bekerja sama langsung. Ini peluang cari rezeki. Cepat beri buku pusingan seterusnya Jiang Dong. Gandakan balik duit yang rugi tadi. Pusingan seterusnya cuma perlu pihak lawan tak lepaskan air. Si bibik kampung ini pasti mati tak syak lagi. Beli buku Jiang Dong. Cuma perlu 5 rentetan sneak kelas atas. Aku sanggup gadaikan semua harta. Menarik juga. Jelas-jelas menang perlawanan. Tapi guna kepercayaan untuk ambil kesempatan dan rampas balik dana kolam. Pelayan bilik ni memang pakar yang tahu hati manusia. Pergi ikut jejak wang besar itu. Orang yang bernama Jiang Nuo tu mungkin memang ada sesuatu. Bos. Aduh, saya dah takut mati. Tak apa, adik junior. Ketua sekte dah bersuara. Tak ada siapa berani sentuh kamu. Bukan saya takut orang itu dipukul sampai mati. Kalau begitu, berapa banyak nak bayar ganti rugi? Bayaran denda hiasan tu pun belum habis lagi. Tenang saja, orang itu memang cukup kukuh pada badan. Paling teruk pun cuma patah separuh tulang badan. Rawat 3-5 tahun lagi pun boleh turun ke bumi. Oh, kalau begitu baguslah. Asal tak perlu bayar ganti rugi. Apa-apa pun boleh. Hahaha, dah dapat reaksi. Pukulan ni tengok macam mana dia nak berlakon kurang ajar. Pendekar pedang yang digelar menguasai 7 jari tinju udara. Orang ni bergaduh tak pernah jatuh ke tanah. Sekali naik terus terbang 30 meter tinggi sambil lepaskan layang-layang. Kuat tenaga, kan? Boleh lawan dekat-dekat tanpa kalah, kan? Kali ini saya nak tengok kaki lumpur kamu. Boleh atau tidak naik ke langit untuk tangkap orang? HMM. Puncak Feiyun tu jenis terbang-terbang macam burung pipit. Ha! Memang agak menyusahkan. Tak cukup orang untuk pegang tukul. Aduh, kakak kedua. Rombongan ikat tali kasut tu dah datang ke. Hahaha, pusingan kedua, perlawanan ketiga. Puncak Zai lawan Jiang Nuo berdepan Puncak Feiyun, Zhao Lingfeng. Kakak senior dari Puncak Zai. Saya nasihatkan awak, terus mengaku kalah saja. Pedang saya tak ada mata. Kalau sampai calarkan muka kakak, itu memang tak elok. Yang atas tu terbang melayang. Tak turun ke, itu. Tak ada tangga pun. Saya tak sempat nak begitu. Pendek kata, para pengamal kultivasi saling bertarung. Masing-masing bergantung pada kebolehan sendiri. Kalau awak memang tak sempat, jangan salahkan orang lain kalau awak sendiri tak ada kemampuan untuk terbang naik. Awak terbang setinggi itu. Saya pun tak boleh angkat batu lalu hempas awak, kan? Kalau tersilap hempas, nanti kena ganti rugi pula macam langit runtuh. HMPH, inilah penindasan teknik tempur. Dalam fasa pemurnian Qi, tak banyak pun yang ada tubuh yang kuat. Boleh tahan serangan jarak jauh dari udara. Ini macam perangkap sarang tebuan dalam jarak dekat hari itu. Bersepah-sepah. Nampak pun menyakitkan mata. Siap ada lenggok lagi.
Itu yang kakak kedua semalam baru sahaja baiki. Siap dijahit dengan corak awan kecil yang cantik. Minta awak ganti rugi pada saya. Jing Ling Feng ni memang biadab betul. Terhad habis jarak serangan. Ayo, kakak kecil tu tangannya memang makin ganas. Kalau tak kena orang pun tak guna. Macam kesemak atas pokok. Jelas-jelas tergantung di sana. Tapi tetap tak sempat nak capai. Lagipun kesemak tu dah jadi roh. Asyik saja memuntahkan biji dan menyerang orang ke bawah. Burung tu terbang terlalu tinggi. Kena guna busur. Tak boleh lari macam ni lagi. Kalau sampai rosakan kasut, balik nanti memang kena denda habis-habisan. Kakak kedua pasti buat muka dingin berhari-hari. Dia dah berlari tanpa henti agak lama. Tenaganya mesti dah sampai had. Tapi saya baru guna 30% tenaga rohani. Keputusan menang kalah dah pun tetap. Pedang ni dah mula serius. Lepas habis satu hayunan pedang ni, walaupun tak mati pun, mesti patah beberapa batang tulang. Inilah harga untuk cabar peraturan di balai hukuman. Dalam keadaan macam ni pun masih sempat nak menggeledah sana sini. Jangan-jangan dia ada khazanah hidup mati apa-apa. Dalam kelebihan mutlak macam ni. Apa lagi bunga api yang boleh dia buat? Benda apa pula ni? Dia nak bagi Jauh Pogo rajut baju bulu sebagai minta ampun ke? Hahaha, weh. Yang di atas tu, awak tak rasa sejuk ke terbang tinggi macam tu? Itu bukan benang biasa. Itu benang sutera langit tanpa jahitan yang ditenun halus. Turunlah, cuba cakap yang bagus-bagus. Gila ke, angkat tukul sambil buat isyarat tangan. Pedang raksasa tenaga rohani. Apa? Wah. Bengkak, turun sini sekarang. Macam mana mungkin pedang terbang itu dipaksa turun? Itu khazanah rohani tahap 2. Punyalah benda tu, benang merah tu masih tak putus. Pedang pelik memang pelik. Pelik apa, duduk diam-diam sajalah. Plate besi ni memang ada sedikit lembut. Belum sekeras pisau dapur saya. Ini terus pengsan dah. Benang kakak kedua memang berguna. Kena pusing balik lebih jauh sikit. Ini jauh lebih tepat daripada dukun menilik istana. Murid tumpangan Feng Jiangno menang. Kakak keempat ingat ya, plate besi ni kena bayar ganti rugi sekali. Dia yang mula-mula ambil pedang lalu cucuk baju saya. Mesti ganti, tak boleh tidak. Inilah kekuatan puncak Zai kami. Apapun, macam terbang ke langit atau lari ke bumi, tetap ada hadnya. Puncak Zai yang satu ni memang hebat. Baru tadi gelombang pelik undang-undang itu pun dah bergegar. Dengan sebelah tangan pun dah boleh menghentam terbang pedang. Terus saja buat pelikrit jatuh berkecai. Tekanan aura kami tadi telah menekan mereka sekurang-kurangnya 10 kali ganda. Abang keempat, ini dikira kerja yang memudaratkan tak? Baru tadi kepingan besi itu memang keras gila. Sampai kuku aku pun pecah jadi putih. Kira-kira saja. Balik nanti saya belikan awak salap pelindung tangan yang paling bagus. Pedang terbang tu nak tebus dengan apa? Keluarkan 10,000. Astaka dan ding pun tak ada. Cakap elok-eloklah, jaga adab sikit. Ketua Dewan Yu dan Ding Ji, penjaga Huang. Kalau nak beli serpihan pedang terbang, kena pergi beli di seberang dinding. Di seberang dinding tu orang dah beratur panjang. Saya tak cari awak. Saya cari dia untuk beri salam. Jual sayo ke, hari ni sayo dah habis dijual. Orang bijak tak cakap benda berlapik. Ketua Astaka menghargai bakat. Suruh saya bagi awak jalan yang jelas. Jalan mana pula yang jadi pilihan utama? Jangan berlagak, sekarang kencangkan tuala tu. Serahkan benda tu. Astaka dan Ding nak ambil awak jadi pengurus ladang ubat. Setiap bulan 50 batu roh grade rendah. 50 batu roh tu nak bayar budak suruhan pun tak cukup. Aku pun masih nak ambil wang hadiah juara. Awak nak aku serahkan apa? Ho, tiada akar roh langsung. Orang biasa mana ada tenaga pelik macam tu. Awak pasti nak makan ubat terlarang purba. Makan ubat terlarang itu sama saja dengan hukuman mati. Oh, rupanya nak buat promosi. Aku ada sakit, aku tengok awak pun memang ada sakit agaknya. Tak beli, tak ada duit. Jalan perlahan, tak hantar. Pel mencuci sumsum ni nilainya sampai 1 bandar. Serahkan resipi rahsia. Itu bau apa pula dari awak? Dah kenyang agaknya, berani pula keluarkan benda ni untuk tipu orang. Dah kenyang, ini pel roh grade 2. Benda yang tak ternilai memang tak ada pasaran. Alah, bau batu roh aku pun lagi harum. Ini ginseng darah merah. Sekurang-kurangnya berapi selama puluhan ribu tahun. Ginseng apa, ini cuma lobak. Sedikit pedas. Ambil sebatang untuk awak. Cepat pergi, jangan ganggu aku makan. Benda ajaib macam ni pun kau layak makan. Ambillah, kau. Aduh, longgar-longgar. Aku nak rampas makanan lama aku. Habis bengkok teruk. Ayo, dah Huang. Jangan makan benda kotor sesuka hati. Cepat muntahkan. Orang ni dah berapa hari tak mandi. Makan sampai perut sakit.
Penjaga di Astaka dan Ding secara terang-terangan merampas makan tengah hari calon. Dan masih berani cederakan orang. Adegan ni memang kena hantar ke Dewan Disiplin. Muka Astaka dan Ding ni nak letak mana lagi? Awak nak macam mana? Kehilangan tenaga rohani, rugi. Bayaran vaksin cerobong dah huang. Jumlah keseluruhan 3,000 batu roh, tak keterlaluan kan? 3,000, awak ni dah macam merompak duit. Kalau begitu 5,000. Atau sekarang umumkan secara terbuka imej bayangan aliran. Memang sampah, makanan pun sembarangan. Adik perempuan, kita dah jadi sasaran. Lepas ni jangan makan snake macam ni depan orang luar. Sebab mereka belum pernah nampak dunia. Mudah sangat tersinggung ke. Apa yang awak cakap ni? Jiang Nuo ada sekeping ginseng salji berusia 10,000 tahun dalam tangan. Masih nak makan sebagai snake. 100% pasti. Dengan mata sendiri hamba saksikan. Itu cuma satu sudut gunung ais. Dalam bakul itu ada harta herba roh yang lebih menakutkan. Harta langit dan bumi yang betul-betul berbakat. Yang lembut tak jalan. Kalau begitu, kita kena bertindak keras. Selepas perlawanan besar, saya nak buat dia muntah semua orang yang dia bawa sekali dengan bakul itu. Maklumkan Sekte Binatang Roh, Chu Xiao. Perlawanan seterusnya lawan Jiang Nong. Jangan beri muka. Rupanya dan Ding Ji bagi bekalan borong percuma 3 tahun. Hei, Chu yang besar, perlawanan tadi pun kamu masih belum cukup kalah ke. Kali ini datang nak hantar duit tiket final. HMPH, Jiang Nong. Jangan menang 2 pusingan terus dah mula berlagak. Lawan kamu sebelum ini semuanya sampah. Perlawanan seterusnya kamu akan tahu macam mana rupa putus asa yang sebenar. Kamu ni macam menjemput pasukan pengusung mayat. Kenalkan sekejap. Ini lawan kamu di separuh akhir, Huan Tianmo. Rupanya orang dari jalan yang sama. Si kecil Guo, bau roh kamu memang lain macam. Takut ke, menggigil ke? Itu tempat tinggal kamu. Bau ni memang cukup padu. Padang pun besar betul. Siapa pula yang setiap tahun sembelih babi? Sembelih lebih banyak babi. Betul tu, tengoklah babi tu gemuk bukan main. Tapi usus dan darah tak dibersihkan elok, terus bocor. Sayangnya, orang besar macam ni, daging ni nak jual tak? Aku bawa balik untuk abang guruku cuci usus sausage. Ilusi terus kena tikam sampai ke dasar takut. Perempuan ini anggap lautan darah gunung mayat sebagai jamuan sembelih babi. Dalam hati dia penuh dengan nafsu membunuh dan dahaga darah. Kawasan larangan dewa dan iblis ialah asal-usul sebenar. Kebenaran dunia yang layu. Aduh, kenapa pula dah tak ada? Aku belum tanya harga lagi. Kenapa kamu muntah darah? Tak cukup segar daging tu ke? Perut pun dah kena sakit. Apa yang jadi? Bukankah kamu kata takkan gagal walau sekali? Cepat pergi, dia bukan manusia. Kerja ni saya tak ambil. Pulangkan duit, nyawa lebih penting. Semua orang dalam bandar abang keempat ni pun pelik ke? Mari kita ubah sedikit permainan. Jangan beri ganjaran pun tak apa. Chu yang muda, jangan pergi. Badan bantuan kamu tak berapa sihat. Nak beli sikit ubat dewa kami untuk kuatkan badan tak? Nanti jumpa di atas arena esok. Adik Sifu, tadi kamu nampak apa? Banyak betul daging babi. Adik Sifu kedua, tunggu kami dapat wang hadiah. Kami pun nak sembelih babi lah. Aku nak makan masakan babi sembelih. Kamu ni sebenarnya apa yang tak kena? Kenapa tadi tiba-tiba berhenti tangan? Chu yang muda, dengar cakap saya sekejap. Jangan usik dia, untuk apa? Saya cuba masuk ke dalam hatinya. Cipta rasa takut. Memang langsung tak boleh masuk. Dunia rohani dia ialah jurang yang dalam. Api dah kecil, kalau muntah sikit lagi daging tua ni memang jadi kayu. Tempat ini yang penuh dengan suasana pelatih bawahan ialah medan pertandingan. Dilarang sama sekali menyalakan api. Segera angkat periuk itu. Adik Sifu belum makan sarapan lagi. Kalau berlawan, memang habis tenaga. Tak makan kenyang macam mana nak jadi. Itu alasan ke. Kalau tak angkat sekarang, saya akan hukum kamu sebab ganggu ketenteraman arena. Batal yang kamu punya. Macam mana nak lawan? Dalam peraturan yang mana ada tulis. Tak dibenarkan bagi sarapan kepada adik murid sendiri. Tak ada pun dinyatakan. Asalkan jangan baling periuk ke atas arena, kira boleh guna seni serangan anak panah. Serangan busur penembus. Makan itik ini selagi panas, kami tangkap tadi malam di belakang gunung. Isi dagingnya padat. Mestinya sudah berlatih teknik kaki yang luar biasa. Cepat naik, abang senior. Kemahiran makin lama makin mantap. Lebih sedap daripada yang dibuat Kak Li di kampung saya. Makan perlahan sikit, jangan gelojoh. Kalau kenyang baru ada tenaga nak buat kerja. Dalam keadaan macam ni pun, mereka masih ada hati nak makan. Kamu dengar betul-betul. Kalau hari ini kamu tak berani naik ke pentas, saya akan dedahkan hal kamu bersekongkol dengan kultivator syaitan. Biar Liga Jalan Lurus kejar bunuh kamu sampai ke hujung dunia. Saya akan cuba sehabis baik. Pusingan pertama separuh akhir.
Pengikut luar Jiang Nuo menentang murid bebas Huan Yimo. Sila kedua-dua pihak hantar wakil naik ke pentas. Abang senior, saya pergi buat kerja dulu. Raksasa pemakan orang itu dah selesai. Dia dah kenyang. Hutan segala makhluk terbuka. Syurga, ini jurus hebat terkenal Huan Momo. Penjara hutan segala makhluk. Ilmu ilusi ini terlalu realistik. Bahkan rasa panas pun boleh dirasai. Selagi masuk ke dalam penjara ini, walaupun pengamal peringkat Mahayana pun boleh hilang kewarasan. Tetapi teknik dalam bandar ni, memang ada sedikit benda yang dibuat nampak sama macam yang betul. Saya dah cakap pun, kalau api betul-betul marak, penyelaras pertandingan dah lama datang bawa baldi air untuk padamkan api. Buat budak kecil takut. Ini macam penghibur jalanan yang jumpa di kampung masa tahun baru. Tak banyak beza pun. Hoi, orang depan. Jangan asyik sembuh asap dan cakap kosong. Macam mana boleh tak berkesan? Niat main-main. Jalan, jalan, jangan halang. Kenapa berhenti? Dah habis persembahan ke? Itulah lautan api neraka. Itu hantu ganas yang memang kejar nyawa. Macam mana kamu tak takut? Sebenarnya kamu ni manusia ke tidak? Aduh, kena. Jangan menjerit, buat bising saja. Kalau kamu sendiri tak mahu turun, saya hantar kamu sekali jalan. Sebab saya pun dikejar masa. Balik nanti saya masih perlu bagi dah wang makan. Pemenang pusingan kedua separuh akhir. Pengikut luar Jiang Nuo. Budak ni memang degil, habuk pun tak sentuh. Satu tumbukan terus runtuhkan kebarangkalian itu habis. Hahaha, esok tengah hari final besar. Pengikut luar Jiang Nuo menyerang pegawai pintu binatang suci. Pergi jauh-jauh. Inilah yang kalian pintu binatang suci Asur dengan penuh bangga. Murid utama. Siapa suruh kamu masuk? Kalau kamu tak mahu jadi bahan ketawa seluruh sekte esok, lebih baik angkat tangan. Sampah. Bilik akaun pengikut luar tu tengah kaut duit sampai seluruh dunia. Muka kami di pintu binatang suci dah habis kamu malukan. Cikgu, perempuan itu terlalu jahat. Itu jimat pemisah yang ditinggalkan nenek moyang sebelum bertapa. Di dalamnya ada satu jelmaan roh asal nenek moyang. Tekanan kesedaran ilahi. Bawa dia naik pentas esok. Saya bukan nak kamu menang saja. Saya nak kamu hancurkan perempuan itu jadi lumat. Sebagai murid, tentu tak boleh mencemarkan maruah sendiri. Tentang yang ini, walaupun ada sedikit keistimewaan pada caranya, demi memastikan tiada apa yang tersalah, kamu sendiri pandai-pandailah fikir. Jimat belahan nenek moyang cuma boleh bantu kamu menahan dia, tapi tak boleh bunuh dia. Tubuh perempuan itu ada sesuatu yang pelik dan ganjil. Kamu nak menang sampai habis-habisan ke? Maka kamu kena biar binatang roh kamu naik taraf habis-habisan. Ini benda apa? Cap mohor ini ditanam pada malam yang pahit. Batu awan ungu kamu akan kembali ke asal dalam sekedip mata. Binatang ganas yang penuh daya tahan. Singa iblis bermata darah. Tak boleh lepaskan. Bayangkan macam anak kampung pijak kamu bawah kaki. Bayangkan esok lepas kalah. Macam mana kamu nak kena ketawakan orang seluruh dunia? Cuba bagi tahu saya. Jangan salahkan saya kalau pel darah binatang ini yang kamu makan. Gabungan manusia dan binatang. Tambah lagi dengan labu tua leluhur. Walaupun juru kultivasi pel emas datang, memang tetap kena hancur oleh kamu. Esok saya akan suap dia satu-satu sampai kenyang. Dah kaya. Adik junior ni, bukan saja bayaran denda kami dah settle. Malahan boleh bagi kami ruang yang sedap dan mewah. Pusing. Adik junior esok ada perlawanan penentuan. Makan malam ini mesti makan betul-betul. Saya baru pergi ke belakang gunung tangkap seekor babi yang gemuk. Tepat sangat untuk bagi adik junior tambah tenaga. Bahan ni memang tahan lasak. Saya baru jahit 3,000 helai benang pengikat naga dalam manuskrip. Harap boleh tahan lebih lama. Kalau pentas laga runtuh macam mana? Patut tak saya siapkan satu pentas laga simpanan sepanjang malam? Masukkan dalam beg simpanan. Palu ini serpihan artifak suci purba. Biasanya dipakai untuk memecah tanah pun rasa macam buang bakat. Sekarang pula dihaluskan dengan begitu teliti oleh tuannya. Esok orang malang itu memang susah jawabnya. Adik junior jangan gosok lagi. Kalau gosok lagi, ia akan haus habis. Esok Chu Xiao itu mesti ada taktik kotor. Kamu pun jangan terlalu jujur sangat. Kalau tak mampu lawan, kami terus mengaku kalah. Lagipun duit dah cukup masuk. Dalam kawasan ini ada serangga perosak. Esok kena terbalikkan tanah ni betul-betul. Tanam serangga tu dalam-dalam. Baru boleh jadi baja yang baik. Ketua Astaka, benda ni memang berbaloi untuk tuan tengok sendiri tengah malam. Cuma sebatang akar rumput kebangkitan musim bunga saja. Kalau ini rumput kebangkitan musim bunga, maka semua ubat roh seluruh Astaka dan ding saya ni cuma rumpai liar saja.
Ini sumber asalnya. Hayat yang tertinggal pada batang akar ini lebih hebat daripada pel pusingan 9 yang saya bakar selama 3 tahun. Pel memanjangkan umur pun kena cukup pekat aromanya. Jiang Nuo itu, dia cuma orang tak tahu buat kerja yang gagal. Benda suci macam ni dia berani gunakan untuk bagi anjing makan. Sampai anjing pun tak mahu makan. Sampaikan pesanan saya. Segera pergi siasat semua laluan bekalan masuk di kawasan semua buruh kecil. Ia tentang perlawanan penentuan esok. Kalau budak tu menang ke atas Chu Xiao, apa masalahnya? Yang saya nak putuskan ialah jalan belakang dia. Bila pertandingan besar tamat, segera potong semua bekalan baja roh di puncak Zai. Selain itu, maklumkan kepada pengurus luar yang jaga laluan air. Katakan bahawa Astaka dan Ding nak buat pel dan perlukan banyak air bersih. Potong terus anak sungai yang menuju ke puncak Zai itu untuk saya. Ketua Astaka, ini takkan terlalu ketara K. Kalau ketua sekte tanya nanti. HMPH, selagi saya, ketua Astaka dan Ding, cakap air roh memang sangat kurang. Dan ia menjejaskan pembuatan pel. Siapa berani bergaduh dengan saya demi puncak Zai? Jangan salahkan saya nanti. Memegang jeda berdosa. Anak muda, palu kamu tu mungkin boleh pecahkan pentas laga. Tapi kamu boleh tembus manfaat seluruh dunia kultivasi dengan sangkar ni. Hebat sangat K. Saya ingat kamu dah takut sampai tak berani datang. Dengar kata kamu menang 50,000 batu roh. Kenapa saya tak datang? Dan tempat ini rasa dia dah jauh lebih keras daripada tadi. Pel darah mendidih darah. Itu ubat larangan dari sekte ngengat binatang. Chu Xiao dah gila K. Pertandingan diteruskan. Kami memohon nenek moyang turun memperlihatkan keagungan. Sekte ngengat binatang ini menipu. Ini minta orang tua datang bantu pukul. Hakim, awak buta K. Bukan pertarungan 1 lawan 1 K. Macam mana pula boleh bawa atau masuk gelanggang? Budak tak tahu apa-apa ini melihat jasad Dharma saya. Kenapa tak berlutut? Kamu siapa pula? Kenapa saya nak berlutut? Kamu bagi duit perlindungan tahunan K. Cakap memang sedap dengar. Kalau kamu tak mahu berlutut, biar semuanya hancur saja. Tak guna, berani sungguh. Tempat ni agaknya dah nak dipijak hancur oleh kamu. Tapak tempat ini memang terlalu lemah. Orang yang bertani paling pentingkan tapak bawah yang stabil. Kalau dah tak stabil, kita balikkan tanah itu sekali. Habis dipijak sampai padat baru cakap. Bagi saya buka. Naik. Tak mungkin. Apa benda ini? Jimat alat pontak. Tanah longgar dah. Sekarang lebih mudah nak pijak dan ratakan. Hoi, nak lawan lagi tak? Dia macam tak boleh bergerak langsung. Ini tak kira saya rosakan harta awam kod. Dia yang mula buat kacau dulu. Tangan kosong pun dah cukup menakutkan saya. Saya termasuk dalam kategori itu. Apa nama dia tadi? Terhadap ayam emas, mesti didahulukan. Saya tengok dia pun macam dah tak mampu bangun dan terus berlawan. Boleh buat keputusan tak? Pemenang perlawanan besar sekte kali ini ialah Puncak Zai. Jiang Nuo menang. Bila nak bagi hadiah wang itu? Saya tak terima duit kertas, jangan lambat. Jiang Nuo, kamu sengaja merosakkan harta karun sekte. Dan merosakkan gelanggang pertandingan. Bukan saja markah kamu akan dibatalkan. Kamu juga mesti bayar semua kerugian. Apa yang kamu cakap, pentas ini sendiri pun tak kukuh. Apa kena mengena dengan saya? Saya cuma korek sikit saja. Korek sikit. Ini pun dikira korek sikit. Kamu ini tengah cari punca sekte kan? Orang tadi macam perempuan lembut pula, sampai pukul saya dengan tapak tangan besar. Saya tak gali lubang, saya cuma elak-elak. Takkan saya nak berdiri diam bagi dia pukul. Ini baru dipanggil ekonomi didahulukan. Tak faham undang-undang K. Dalil kuat merampas akal. Memandangkan kamu dah menang pertandingan, maka wang ini akan dipotong daripada hadiah kemenangan kamu. Baki selebihnya akan ditampung oleh puncak kami. Tuan Timbalan Ketua Balai Shin, akaun tak boleh kira macam itu. Ini masalah penyelenggaraan kemudahan pihak penganjur yang tak wajar. Ini masalah kualiti. Kamu kata ini masalah kualiti. Ini besi misteri beribu tahun. Besi misteri beribu tahun kenapa? Adik junior saya memang dilahirkan dengan tenaga luar biasa. Memandangkan kamu benarkan dia masuk pertandingan. Kamu kena bersedia kalau pentas dipukul rosak teruk. Belum habis lagi. Masa pentas tadi runtuh. Adik junior saya terkejut besar.
Saya mewakili kumpulan Puncak Zai nak tuntut ganti rugi daripada jawatan kuasa pertandingan. Bayar 5,000 batu roh peringkat atasan. Cepat, keluarkan tuan muda itu. Teruknya, saya nak meletup dah. Saya nak berbunga dah. Tak baik, hati tuan muda dah hancur. Jiwa tercedera teruk. Shen Jigi memang kejamnya tak ada belas. Musnahkan hati tuan muda saya. Mesti dihukum berat. Hei, masa macam ni baru teringat peraturan pula. Tadi masa dia makan ubat larangan dan minta patriark bersemayam dalam tubuhnya, kamu semua diam saja. Kenapa kamu tak jerit berhenti tadi? Kalau bukan sebab adik seperguruan saya bertindak pantas. Yang terbaring sekarang itu dah tentu dia. Kita boleh pergi minta ketua sekte buat penilaian. Biar semua pengamal seluruh dunia tengok siapa yang tak tahu malu dulu. Puncak Zai yang bagus sangat. Hutang ini kami. Ingat, kita pergi. Jangan pergi. Habis, duit tukar pel itu sebenarnya siapa yang kena bayar. Jangan nak mengenat hutang. Baiklah, adik seperguruan. Ini nombor akaun kutipan hadiah kami. Dalam setengah jam pun tak nampak duit masuk. Saya akan bawa seluruh puncak pergi gantung di pintu balai disiplin. Menanglah Mula-mula ingatkan cuma embrio pelik yang lebih kuat sikit. Tak sangka rupanya sebuah gudang ubat hidup. Perlawanan besar dah tamat. Terus potong bekalan. Saya nak dia tengok sendiri tak ada air dan baja. Ubat ajaib yang keluar dari dia tu akhirnya datang dari apa? Hahaha, saya umumkan majlis penyerahan hadiah sekarang bermula. Ayo, pentas ini dibongkar betul-betul. Satu tebasan ini tepat kena pada titik tersumbat urat bumi. Bukan saja pecahkan formasi. Siap bantu urat bumi tu mengalirkan tenaga. Hebat, memang hebat. Awaklah orang yang bawa gaya puncak dapur. Sampai bawa seluruh sekte masuk ke gaya hidup puncak Zai. Jiang Nuo, benih saya dah rosak. Ini masalah kualiti. Sekarang tak boleh menyesal. Mereka kena bayar saya. Hahaha, jangan risau. Tak akan biar awak bayar. Bukan saja tak akan biar awak bayar. Malah saya akan bagi ganjaran besar. Ini tanda bebas dan bebas. Dengan benda ni, selain tanah terlarang, seluruh sekte, awak boleh jalan macam angin. Pedih juga. Bukan emas tulen pun. Ketua sekte, Pak Cik Besar. Benda ni boleh ditukar tunai ke? Hahaha, menarik. Shen Juoyu. Si kaki arak tu sebenarnya dari mana dia ambil awak balik? Pegang papan tanda ni, duit pun saya bagi pada awak. Seseorang sampaikan titah saya. Mansuhkan semua hutang puncak Zai kepada balai disiplin sebelum ini. Dan anugerahkan lagi 10,000 batu roh kelas atas. Sebagai yuran penawaran bakat khas. Terima kasih, Ketua Sekte Pak Cik Besar. Kalau lain kali sekte masih ada kerja penghantaran macam ni. Oh, jangan lupa panggil saya bila masa tiba, saya datang cepat. Saya memang ada tenaga sendiri dan bawa alat sekali. Bagus, bagus. Lepas ni kalau sekte buka tanah baru, bergantung pada awaklah. Tahniah Jiang Daoyu meraih mahkota. Orang rendah ini PIJ Ayusan. Saya adalah pengurus cawangan Selatan Bahrain dari Perikatan Dagang 9 Wilayah. PIJ Ayusan, kenapa awak datang? Kali ini perlawanan besar tak ada kaitan dengan Perikatan Dagang kamu. Jangan harap nak kongsi satu bahagian. Perikatan Dagang tak kekurangan modal untuk saya. Kami yang kurang orang macam Jiang Daoyu. Barulah boleh satu pukulan terus bongkar urat bumi. Kuasa macam ni. Dalam pembangunan beberapa tapak peninggalan khas, nilainya boleh pergi sampai langit. Pembangunan tapak peninggalan tu sama macam gali lombongke. Boleh juga faham macam tu. Perikatan Dagang sanggup bayar harga tinggi. Menjemput Jiang Daoyu sebagai perunding khas. Ini deposit 5,000 batu roh kelas atas. Berikan saja teman abang Jiang satu permohonanaan. Jika selepas ini tiada kenderaan yang boleh melaluinya, tolong juga kawan abang Jiang biarkan ia lepas satu kali. Baiklah, baiklah. Guruku memang bijak mengenal permata. Asalkan harganya tepat. Saya boleh ratakan gunung ini untuk awak pun tak apa. Jadi saya takkan mengganggu semua orang meraihkannya. Teman abang Jiang, kita berdua. Sudah kaya, ini betul-betul rasa orang kaya kan? Bonus dagangan 10,000 unit makanan ringan. Ditambah dengan minuman. Kira-kira 5,000 shilling emas. Saya tak pernah nampak duit sebanyak ini seumur hidup saya. Boleh bayar hutang pun jadi. Masih ada separuh lagi baki. Saya nak beli benih yang paling terbaik. Dan juga untuk dah huang. Beli mangkuk anjing yang boleh diisi semula secara automatik. Untuk Xiao Hong, belikan sarang ayam emas tulen. Batu kepada ini. Masih belum cukup untuk membaiki lubang gigi yang pecah-pecah ni. Batu roh kelas atasan. Tolak yuran pendaftaran, yuran pembaikan. Guru keempat. Kalau awak berani merumuskan apa-apa lagi barangan untuk ditolak daripada wang saya akan campak awak ke gunung belakang. Bila sampai musim depan, awak masih boleh tumbur lagi tahu.
Ini memang pengiraan kewangan yang saintis dan adik-beradik lakukan. Kita dah bertahun-tahun hidup susah di puncak Zai. Tak boleh ada simpanan musim sejuk langsung. Sebelum ini awak cakap boleh simpan simpanan musim sejuk. Akibatnya, awak simpan diri awak dalam rumah judi dan ada orang tangkap awak. Mujurlah guru keempat ambil pisau sayur dan bawa awak balik. Tuan rumah judi masa itu sangat sombong. Dia kata kalau lambat sejam lagi, dia dah nak potong guru keempat macam daging. Sayangnya daging begini terlalu masam, saya tak buat. Mari kita selesaikan urusan utama dulu. Kita di puncak Zai dah dapat balik apa yang rugi. Baki 5,000. Kali ini, memang rezeki adik dan guru. Kita masing-masing dapat 1,000. Baki tinggal untuk kos pemasaran. Tak sangkakan. Akhirnya boleh tukarkan pakaian perayaan untuk binatang mekanis. Ini baru namanya keluarga di dunia kultivasi. Sekumpulan harapan. Makhluk menyedihkan yang tiada kemahiran, hanya tahu bertempik. Minggu depan mungkin kita boleh berbelanja di bandar. Ronakan kuali ini, sifat pengkonduksian habanya. Selepas ini, masa masak tak perlu risau lagi kuali hangus. Ketajaman pisau ini tidak salah. Nanti nak jahit mulut lagi senang. Tak suka, tak cukup besar. Ini mungkin tukang emas terbaik di bandar yang saya jumpa. Saya dah habiskan 500 roh untuk ini. Tukang kayu itu kata ini macam bekas raja para dewa. Nanti awak makan dah ada pinggan. Kuali menggelegak macam tentakel syaitan. Binatang purba. Sekarang, nak guna bekas logam kasar dan tidak elegan ini. Makan, kalau reputasi sampai keluar. Bagaimana saya nak bercampur dalam kalangan binatang jahat ni? Tidak suka, tidak cukup besar. Tak apa, tunggu kita ada duit nanti. Saya akan berikan awak sebuah kolam mandi. Besar supaya awak boleh berbaring dan makan. Pergi. Itu untuk dah huang. Sarang awak di pokok. Saya juga sudah lapisi untuk awak dengan lapisan emas. Jangan kata tak cukup. Lu Wenxiang, cubalah cari kumbang. Guru, minum secawan. Jangan terlalu gembira, masih awal. Astaka dan Ding, si tua yang paling buas itu. Korang dah menang kali ini. Orang yang dia hantar. Orang macam dia memang sangat pendendam. Kenapa takut? Kita ada tuan muda kini untuk sokongan. Dan juga adik guru, yang boleh membaiki kuali ini. Siapa berani datang ke arah kita, kita akan korek dia. Itulah, askar datang terus kami sambut dengan benteng. Air datang, tanah pun tahan. Ini memang rumah kerja kami. Sekarang pun, keluarga besar yang ada asid. Kalau jelas pedang dan tombak bertanding di atas pentas, memang senang nak lawan. Tapi jenis pedang lembut yang tak nampak darah skim yang paling bahaya. Nya. Apa hal pula, abang senior? Kamu semalam tak siram air ke? Saya dah siram, malah sengaja buka pintu saluran air. Saya bagi air sampai cukup untuk 2 waktu. Tapi udara pun tak ada lembapan. Sebaliknya ada bau ubat pel yang halus, yang buat orang tak selesa. Itulah, askar datang terus kami sambut dengan benteng. Air datang, tanah pun tahan. Tanah pun tak boleh tahan. Sebab air tak datang, memang tak ada air. Aduh, kakak junior cepat datang. Dah jadi besar ni. Macam mana boleh tiba-tiba geng abang Ding tiba di pintu? Betul, saya pun memang nak pergi cari mereka minta air. Nak air apa? Nak jadi kaya ke? Semua orang dari Gunung Ren ditutup mati. Siapa yang nak belajar tanam sayur? Sejak semalam kamu tuang sekali masuk Chu Siang ke dalam tanah, kami puncak Zai terus macam terbakar. Sekarang luar sana semuanya orang menangis sambil menjerit nak sertai puncak Zai untuk belajar ilmu. Mengusahakan ladang. Saya baru agak-agak kira tadi. Cuma yuran pendaftaran pun dah cukup untuk kutip nombor ini. Jom pergi tengok. Betul, saya memang nak besarkan kandang babi. Masih kurang beberapa orang yang sanggup angkat tahi. Kakak Jiang, saya dari kecil memang kuat. Saya boleh angkat 500 kati beras rohani. Saya nak belajar jurus itu. Kalau Chu Xiao boleh bagi saya belajar gaya paling menyerlah tu, saya sanggup serahkan separuh harta saya. Saya pun tak ada banyak ilmu pun. Kalau kamu semua nak belajar tanam sayur, saya boleh ajar. Tapi kalau nak belajar bergaduh, itu memang cari tempat yang salah. Dengar tu, itu baru gaya seorang pakar. Jalan Agong itu sangat ringkas. Kakak Jiang ni memang tengah uji kebijaksanaan kami. Kakak, jangan jelaskan lagi. Kamu cuma tunjukkan 2-3 gerakan saja. Tahan dia. Lepas tu kutip duit. Ini lagi cepat daripada tanam sayur, kan? Aduh, menarik juga. Kalau kamu semua tetap nak belajar, saya akan tunjukkan asas masuk pintu dulu. Langkah pertama tanam sayur, kena ada tenaga. Kamu angkat dan hayun 2 kali, cuba. Ini macam mana boleh jadi?
Ini mesti harta paling berharga yang dibuat dengan besi ilahi 1000 kati. Kamu nampak macam cuma alat pertanian biasa. Kamu semua sendiri pun tak mampu nak pegang pemegangnya. Macam mana nak tanam dengan alat macam ni? Jangan buang masa di sini lagi. Jangan buang masa di sini lagi. Budak baik, ini kawasan rohani tahap apa? Itu ialah ginseng ungu 9 daun. Itu ginseng darah naga. Ya ampun, cuma cabut sebatang pun dah cukup nak beli separuh pintu luar. Jangan menjerit sesuka hati, nanti orang tertarik datang. Cepat sikit bertindak. Ketua Astaka dah bagi isyarat. Asalkan jumlah tanah dan air cukup. Jangan sampai dikesan anjing itu. Kemana pula anjing dah huang lari? Yang tadi tu si tanah kaya cakap. Nak tengok hadiah daging kering istimewa yang kami jahit, datang jumpa muka. Cepat datang, saya basuh kamu. Besin emas itu pun saya dah angkut keluar. Cepat pergi, tempat ni terlalu jahat. Itu anjing K. Tadi dalam sekelip mata tu, saya rasa macam sedang berdepan dengan Raja Iblis peringkat Yuan Ying. Nampak tak, ini memang nasib saya untuk bergaul dengan dia. Asal rajin menanam dan menjaga tanah. Tak kisahlah kalau seekor anjing pun. Saya pun boleh buat dia makan dalam dulang emas. Panas sungguh ni. Macam kena air panas yang baru mendidih. Sekali hentam terus pecah. Maksud anda saluran air itu dah kering. Pintu air memang dah ditutup rapat. Petak tanah itu takkan tahan lebih 3 hari. HMPH, rupanya tanah jarang yang diceritakan orang. Budak ni sebenarnya pegang ilmu tanah macam apa sampai jadi begini. Boleh tukar kawasan tandus yang terbiar itu. Jadi tempat subuh macam syurga. Tuan Astaka, tanah ini harta yang tak ternilai. Keluarkan arahan. Sekat semua laluan air yang menuju ke puncak Zai. Selain itu, semua kedai yang jual baja rohani dan air rohani di rumah ini. Siapa berani jual setitis air pun kepada puncak Zai. Lepas ni jangan harap nak ambil sebutir pel pun dari Astaka dan Ding. Kalau dia ada tanah yang bagus macam ni, biar dia merayu baru beri pada saya. Hahaha, ini pun terlalu manja. Baru potong air separuh hari dah nak mati. Ubat-ubatan ni, dah saya bagi makan sampai mulut dia pun biasa dengan rasa sedap dan tenaga rohani tinggi. Macam orang yang dah biasa makan hidangan mewah. Tiba-tiba bekalan makanan diputuskan. Lepas tu mesti dicampak ke padang pasir dan dibiarkan panas terik. Jurang ni memang akan cetus reaksi yang sangat kuat. Tak boleh tak cari orang yang jaga air untuk tanya. Siapa pula? Ini bukan kakak Jiang Ke. Saya tahu hal air dah berhenti. Saya memang nak hantar orang beritahu kamu. Beritahu apa pula? Baru-baru ni kemarau besar di Nanuang. Paras mata air rohani di atas sekte jatuh mendadak. Sekte perlu lancarkan rancangan kecemasan untuk tempoh kering. Ini memang tak ada jalan lain. Semua orang kena fikir demi keseluruhan sekte. Masa musim kering, kenapa aliran air di kawasan sana berbunyi macam gegak gempita? Itu haiwan roh dari puncak Yusho nak mandi. Lagipun puncak Yusho bayar yuran kecemasan air rohani. Kalau kamu sanggup bayar, saya pun boleh bagi sedikit. Berapa sangatlah? Setiap hari. Batu rohani. Itu pun cukup nak ganti lombong saya yang dihancurkan lori promosi itu. Baru bayar 500. Kalau rasa mahal, tak payah guna. Adik Jiang, saya tengok kamu pun dah banyak buat duit. Takkanlah benda sikit ni pun tak boleh lepas. Kalau dah memang bencana alam. Sebagai orang yang menanam tanah, saya ada satu tabiat. Bila jumpa musim kemarau, saya kena pergi sendiri tengok mata air tu dan selidik habis-habisan. Pertama, nak tengok apa yang tersumbat. Kakisan ni paling pandai bersihkan saluran yang tersumbat. Aduh. Terbalik. Cepat beritahu Abang dan Ding. Perempuan gila tu dah pergi ke kawasan atas. Apa susah sangat? Masa tadi dalam air, saya jelas terhidu banyak sekali air rohani yang pekat di udara. Tenaga rohani sedang ditarik paksa oleh formasi pembunuh secara berterusan. Arahnya ialah Abang dan Ding. Ini memang tak mahu saya menanam leh. Saya dengar daripada adik gua air dah terputus. Saya tahu kamu akan datang ke sini. Di atas sana ada formasi yang mengunci laluan. Seorang diri kamu takkan dapat masuk. Saya bawa alat untuk pecahkan formasi. Kali ini, Abang Sifu mungkin akan sedikit menyusahkan. Orang yang bernama Zhao tu kata ini tanah milik Astaka dan Ding. Apapun kalau Astaka dan Ding. Selagi strukturnya daripada tanah dan kayu, tak ada dinding yang saya tak boleh robohkan. Walaupun dinding Astaka dan Ding sudah menghalang air kita, itu pun memang binaan langgar peraturan. Patutlah aliran air jadi kering macam padang kontang. Abang senior, mula kerja. Saya tak suka dinding ini.
Ini nombor 3 pulau menintas gunung. Struktur formasi ini memang sangat kuat. Tapi ada satu titik lemah yang maut pada mata formasi setinggi 3 kaki ini. Asal guna getaran frekuensi tinggi untuk putuskan laluan tenaga spiritual. Dalam 3 nafas pun boleh buka pintu. Abang senior, awak uruskan bahagian memecah sahaja. Siapa berani halang saya terus tanam dia ke bawah tanah. HMPH. Bukankah itu adik kakak dari satu gunung Phoenix? Dan juga adik junior Gu. Kenapa tak duduk diam-diam di kampung miskin kamu? Sampai datang kacau di kawasan kami, Astaka dan Din. Laluan air dah tersumbat. Kami datang baiki. Baiki laluan air. Ini ialah formasi pengikat roh penahan aliran yang dipasang sendiri oleh ketua Astaka. Ini kawasan penting sekte. Tanpa izin kamu, jangan sesuka hati sentuh. Percaya atau tidak, saya panggil orang datang sekarang juga. Untuk hukum kamu atas tuduhan tak masuk akal itu. Saya Jiang Nuo. Kamu dah sekat air. Pokok dan tanaman saya dah kering. Oh, rupanya sebab air sikit itu ya. Kebelakangan ini penatua atas sangat perlukan satu kumpulan pel penukar jiwa 9 lapis. Untuk hentam leher botol. Ini benda besar yang melibatkan nasib sekte. Ha! Adik senior Jiang rasa rumpai di tanah kamu yang sekangkang kera itu. Lebih penting daripada ubat pel penatua atas. Kamu nak buat alkimia pun perlukan air. Jangan cakap saya tak boleh minum dan makan. Apa logik macam tu? Di sekte Xiao Yao, sumber akan sentiasa condong ke arah orang yang ada nilai. Banyak betul cakap kosong. Kalau kamu tak buka pintu, saya buka sendiri. Ini ada kaitan dengan sistem amaran formasi pelindung gunung sekte. Bila sampai masa, kalau Shen Jigi, naib ketua balai, datang sekali. Saya nak tengok berapa banyak kepada kamu cukup untuk dipukul. Adik junior, jangan bergerak. Dia tak bohong. Kalau paksa pecahkan formasi, bukan saja akan cetuskan amaran seluruh sekte, bahkan akan segera merekodkan gelombang tenaga spiritual si penyerang. Sebagai bukti kukuh, ini formasi perlanggaran cawan. Kali lepas sebab pentas pecah itu, abang senior keempat hampir habiskan semua seluar dalam sebagai ganti rugi. Tak boleh kerana benda remeh macam ni kita terlibat lagi. Adik junior Gu, penglihatan kamu memang tajam ya. Bahkan boleh nampak helah di sebaliknya. Kalau dah tahu bahaya, cepat berambus. Jangan halang laluan bekalan tenaga spiritual yang kami nak. Air ini kamu dah guna habis ke? Kalau belum habis, kenapa pula? Itu urusan Astaka dan Din. Kenapa kamu masih harap kami beri pada kamu? Faham, abang senior. Ambil barang, kita pergi. Kalau jalan ini tak boleh lalu, tukar jalan lain. Jalan perlahan-perlahan, tak hantar. Balik nanti ingat kemaskan rumpai kamu itu. Kalau sampai jadi busuk dalam tanah nanti, jangan salahkan saya sebab tak ingatkan kamu. Adik senior, herba di ladang kamu paling lama pun tahan 2 hari saja. Betul tak nak peduli lagi? Siapa kata tak peduli? Abang senior, kamu baru cakap formasi itu ambil air dari aliran hulu. Betul-betul. Dia terus tersekat pada nadi utama Sungai Roh. Dan dipasang satu pintu satu hala. Maksudnya, selagi saya ada keupayaan, kalau air habis, mereka takkan ambil kisah pada pintu mereka itu. Mereka memang takkan peduli. Betul tak? Secara teori memang macam tu. Tapi selain hujan rahmat dari langit, mana ada air yang datang sendiri? Abang senior pernah cakap, di dunia ini, selagi makanan ringan cukup, tak ada barang yang tak boleh diberi. Saya tak percaya, dalam dunia kultivasi besar ni, sampai air liur pun orang nak tengok muka Astaka dan Din. Betul tu, abang senior. Simpan je gerudi awak tu. Tunggu saya beli air balik. Kita mungkin kena gali satu paip baru bawah tanah. Kalau jalan atas tak bagi laluan, kita ambil jalan bawah tanah. Baiklah. Adik senior, simpanlah hati itu dalam perut. Saya dah hafal semua rak di pasar ni. Selagi makanan ringan sampai, saya akan suruh mereka jimatkan air mandi untuk hidup ni. Untuk kamu semua. Abang senior, kita nak beli banyak ni. Sekali sambar pun mesti cukup memenuhi 3 periuk. Pak Cik jauh datang bawa rezeki besar. Ini bukan duit dewa kekayaan, Pak Cik 4. Angin apa yang tiup awak datang sini? Saya nak beli air roh sebenar. Berapa banyak pun saya nak. Dan juga tanah roh yang mereput. Kalau yang dah dijadikan fermentasi roh binatang tahap 1 ke atas lagi bagus. Saya ambil semua sekali, adui. Memang tak sangka, Pak Cik 4. Kedai air dan tanah ni hari ini kehabisan stok. Bukan hari ini saja, semalam pun habis. Saya nampak lagi awak hantar berpuluh tong air roh ke gudang. Kenapa hari ini pula kata habis stok? Itu tempahan pelanggan. Saya bayar 2 kali ganda. Bukan saya tak nak jual, Pak Cik 4. Tapi pihak atas dah keluarkan arahan. Siapa berani jual kepada kumpulan Zai? Air setitis, tanah sekepal. Mulai sekarang, kuota ubat pel semuanya dibatalkan. Kuota ubat pel. Itu macam nadi nyawa semua kedai. Dalam dunia kultivasi, Astaka dan Ding memonopoli 90% ubat pel peringkat tinggi. Sekali bekalan diputuskan, tak lama lagi perniagaan ni memang boleh gulung tikar. Rupanya macam tu. Jom kita cari kedai lain. Abang senior, janganlah bertindak kasar.
Saya tak percaya geng besar ni semuanya kaki lembik. Aduh. Ayo, tangan saya tergelincir. Maaf sangat ya. Kawan duit, awak kena dengar bunyi dulu. Tak boleh rosakkan aturan, betul tak? Adik senior, ini pasar. Ada pasukan penguat kuasa yang meronda. Tak boleh buat serangan tangan. Kiu Helen si tua ni memang kejam. Ini nak patahkan akar kami habis-habisan. Abang senior, jomlah kita pergi. Pergi ke pasar gelap pun saya tak percaya dia boleh kawal semua ni. Tak perlu, dah terlambat. Saya boleh rasa. Nyawa tumbuhan di langit sedang hilang. Ketua Astaka Kiu ni memang bijak, potong gaji terus. Kumpulan Zai itu memang sekumpulan budak kampung yang tak pernah nampak dunia. Dalam dunia kultivasi ni, akhirnya semuanya kena tunduk pada sumber. Saya nak tengok juga. Tak ada air, tak ada baja. Dia nak tanam apa? Bijak betul Ketua Astaka. Kalau tanaman biasa, tak ada air 3 hingga 5 hari pun tak jadi hal. Tapi ini benih suci yang dibawa keluar dari kawasan larangan. Sekali bekalan diputuskan, tenaga dahsyat dalam diri mereka sendiri akan mula memakan balik tubuh mereka. Buat diri sendiri masak hidup-hidup. Kepada babi ini semua kau jadikan makanan ternakan. Dulu di kawasan larangan memang tak ada cara. Sekarang dah biasa telan habuk. Putus bekalan 3 hari. Dewa pun susah nak selamatkan. 3 hari. Pergi keluar pun sempat nak ambil bekalan pun tak. Ketua Astaka dan Ding ada pesanan demi hubungan seagama. Tak sanggup tengok makhluk roh kebuluh sampai mati. Kalau sanggup serahkan rahsia penanaman tumbuhan rohani sebagai syarat tukar kerja. Dan Jiang Nuo bersumpah masuk Astaka dan Ding sebagai hamba 100 tahun. Astaka dan Ding akan serta-merta buka pintu dan beri air. Serta sediakan baja tahap tertinggi. Skim tujuan mereka. Budak mayat busuk. Saya nasihatkan anda sedar diri sikit. Selagi anda tanda tangan barang pemulangan nilai rohani ini, bukan saja bekalan air akan pulih. Malah anda boleh pecahkan rekod dan masuk ke pintu dalam Astaka dan Ding. Jadi budak ujian ubat. Rezeki macam ni orang lain nak pun tak dapat. Apa kata budak hantu ni cakap sedap mulut saja. Sebenarnya cuma kerja ladang tahap premium yang bebas orang. Aduh, abang senior ni. Dalam berniaga pun ada untung dan rugi, kan? Tak nak kita duduk bincang soal pembahagian keuntungan. Bincang apa lagi? Tengok tumbuhan rohani ni. Lepas 2 jam lagi. Kalau tak ada air dan baja, ia memang habis terus. Jiang Nuo nak tanya awak sekali terakhir. Nak tanda tangan atau tak? Abang senior keempat, aduh. Kira saja, kalau dia keluar. Biar dia bayar kos ubat berapa banyak. Ikut peraturan sekte. Menceroboh kubu kuil, dipukul teruk sampai cacat memang padan muka. Tapi bila fikir dia seorang ahli jampi roh. Patahkan 1 kaki, anggaran denda 50 batu roh. Kalau abang senior yang keluar sendiri, kalian berani ke? Turunlah sini. Balik dan beritahu Kiu Heling. Barang dari puncak Zai, biar repot atas tanah pun saya takkan bagi sehelai daun kepada babi. Lebih-lebih lagi nak beri dia sehelai daun pun tak. Bagus sangatlah. Kalian tunggu saja. Saya akan buat kalian melutut dan merayu pada saya. Kalau seekor lalat pun dah lari. Tapi masalahnya masih belum selesai. Dan nampaknya jadi lebih serius lagi. Besi kayu 1000 tahun saya. Apa keadaan ni? Mereka sedang menunjuk arah. Dah lapar. Kepada babi, kau ada di situ. Kalau kawasan larangan, macam mana nak beri makan mereka? Sebab kat sana ada ladu air. Kadang-kadang dah huang yang bawa balik. Sampai tergigit tangan, darah pun meleleh. Sekaligus tanam dalam tanah sebagai baja. Betul lah tu. Tumbuhan ini sudah biasa makan benda yang mengandungi sumber ganas itu. Sekarang yang penting ialah beri makan air dan baja dulu. Mula-mula pun mereka memang ada sedikit masalah penghadaman. Sekarang dah okey. Bahkan makan biasa pun dah terputus. Ini ibarat makhluk abadi paling hebat yang tiba-tiba putus bekalan asap rokok. Tiba-tiba berhenti asap tanah. Dia akan meroyan. Akan guna naluri sendiri untuk merampas semua tenaga hidup di sekeliling. Bagi isi kekosongan itu. Dah huang, pergi cari air sikit. Tak guna, paling lama 3 hari. Tempat ni akan jadi tanah mati sepenuhnya. Malah akan mula memakan balik. Menjadikan seluruh puncak Zai kering kontang. Skim modal mereka. Walaupun tak hantar orang datang serang. 1 serangan saja dari putus bekalan ini pun dah boleh bunuh.